Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi dan sudah tentu untuk waktu ini kita terus memberi tumpuan kepada satu perkara yang lebih besar yang perlu juga diberi perhatian di peringkat antarabangsa. Sudah tentu ini terkait tentang tarif perdagangan ataupun tarif timbal balik yang diutarakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Yang terbaru untuk hari ini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan penangguhan sementara bagi tarif perdagangan selama 90 hari. Beliau turut menurunkan kadar tarif baru ke atas import daripada kebanyakan rakan dagang Amerika kepada 10% selama 10 hari untuk membenarkan rundingan perdagangan dengan negara tersebut. Malah ia juga sebahagian daripada usaha Trump untuk memulihkan kembali pasaran Amerika yang jatuh menjunam sejak seminggu yang lalu yang telah kehilangan bertrilion dolar dalam nilai saham. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt, and they all want to negotiate. The only problem is, you can only do so many at one time. It's like, we want to do it right. We want to get it right. We want to take care of them, but we have to take care of our country. So, but this was something certainly we've been talking about for a period of time, and we decided to pull the trigger. And we did it today, and we're happy about it. I didn't know it would have that kind of an impact, but it's, I think they have the biggest increase in the history of the stock market. That's pretty good. That's pretty, you're almost, if you keep going, you're going to be back to where it was 4 weeks ago. Dan daripada itu, amarah Donald Trump terhadap China terus memuncak dengan pengurangan tarif kepada 10% kepada semua negara dan penangguhan 90 hari tersebut tidak terpakai buat negara tembok besar tersebut. Sebaliknya, Trump mengumumkan peningkatan tarif ke atas import dari China kepada 125% berkuat kuasa serta-merta. Trump menjelaskan tindakan itu dibuat atas kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada pasaran dunia. China yang merupakan rakan dagang ketiga terbesar Amerika, pada awal Rabu berkata ia akan meningkatkan kadar tarifnya untuk import dari Amerika kepada 84%. Trump berkata lebih daripada 75 negara menghubungi pegawai Amerika untuk berunding selepas beliau mendedahkan tarif baharunya minggu lalu. Indeks pasaran saham melonjak tinggi secara mendadak pada Rabu berikutan pengumuman Trump memulihkan kembali kerugian yang direkodkan selama 4 hari. Indeks penanda aras S&P 500 melonjak sebanyak 7% yang meletakkannya di landasan untuk mengaut keuntungan sehari terbesarnya dalam tempoh 5 tahun. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata kepada pemberita bahawa Trump sentiasa berhasrat untuk meletakkan penangguhan kepada tarif timbal balik yang diumumkan beliau minggu lalu. Pada 2 April, Trump berkata beliau akan mengenakan kadar asas sebanyak 10% untuk tarif ke atas import dari lebih 180 negara. Subset import 90 negara akan tertakluk kepada tarif timbal balik yang berkuat kuasa pada Rabu. ASEAN mencapai konsensus untuk tidak bertindak balas terhadap tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke atas negara anggotanya, sebaliknya menekankan kepentingan dialog yang telus dan konstruktif. Dalam satu kenyataan bersama pada Khamis, Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM berkata hubungan ASEAN dan AS yang melebihi 4 dekad telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kestabilan serta pelaburan yang bermanfaat kepada kedua-dua pihak. Menurut AEM lagi, mereka bagaimanapun mengambil maklum tindakan unilateral Amerika Syarikat mengenakan tarif minima dan tarif timbal balas telah mewujudkan cabaran signifikan terhadap perdagangan serantau dan global, aliran pelaburan dan rantai bekalan, terutamanya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Melihat kepada perkembangan ini, AEM berkata mereka lebih cenderung untuk terus mengadakan dialog yang telus dan konstruktif dengan pihak Amerika Syarikat untuk menangani kebimbangan berhubung perdagangan. Tambahnya, komunikasi terbuka serta kerjasama amat penting bagi memastikan hubungan yang terjalin terus seimbang dan mampan. Berdasarkan semangat itu, AEM berkata ASEAN komited untuk tidak mengenakan sebarang langkah timbal balas terhadap pelaksanaan tarif Amerika. Kenyataan itu dicapai selepas kumpulan menteri berkenaan mengadakan mesyuarat secara atas talian yang dipengerusikan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz pada Khamis.
Okey, baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik antarabangsa daripada Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof, selamat petang. Waalaikumsalam. Sebelum kita nak bercakap tentang bagaimana mungkin respon Prof melihat kepada yang terbaru, penangguhan 90 hari untuk pelaksanaan tarif yang disebutkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebagai tarif timbal balik, dan juga kita melihat dalam konteks yang lebih besar perang dagang antara China dan juga Amerika Syarikat, dan akhirnya kita nanti akan bercakap tentang Malaysia dan juga di platform ASEAN ini. Tapi mungkin sebagai permulaan, saya percaya Prof sendiri ada bacaan dan juga bagaimana Prof melihat kepada cara tindak dan cara berfikir Presiden Amerika Syarikat ini, kerana akhirnya ini bukan kali pertama Donald Trump buat kenyataan kemudian ada pusingan new ataupun buat U-turn, tapi dalam konteks tarif timbal balik yang dikenakan ataupun yang akan dilaksanakan nanti selepas 90 hari nanti, kecuali untuk China, bagaimana untuk kita melihat, kerana nak berunding dengan seseorang yang bernama Donald Trump ni bukan mudah, Prof. Ya. Kerana kalau kita melihat watak Donald Trump ini, kita dapati bahawa beliau bukanlah seorang yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang. Ya, kerana sebelum-sebelum ini pun kita lihat bahawa beliau lebih melaksanakan sesuatu perkara itu tanpa membuat kajian yang menyeluruh, dan lebih suka mendengar pandangan beberapa penasihat-penasihat yang rapat dengan beliau sahaja. Jadi sebab itulah banyak tindakan-tindakan beliau itu sebenarnya bukan sahaja tidak menguntungkan kepada beliau, bahkan juga memberi kesan yang buruk dan sangat besar kepada rakyat Amerika sendiri. Kita lihat bagaimana tindakan beliau yang lalu yang meningkatkan tarif yang sangat besar kepada negara-negara yang mengekspor barangan ke Amerika telah memberikan kesan sehingga kan seluruh rata-rata di 50 negeri di Amerika telah melakukan demonstrasi secara besar-besaran, dan akibat daripada inilah yang saya rasakan bahawa beliau telah diberi tekanan yang sangat besar bukan sahaja oleh masyarakat, bahkan juga oleh penasihat rapat beliau sendiri, Elon Musk, sehingga beliau terpaksa menangguhkan dulu pelaksanaan tarif ini kepada 90 hari. Jadi ini menunjukkan bahawa rata-rata penganalisis ekonomi terutamanya menyatakan bahawa Trump ini sebenarnya tidak tahu langsung mengenai ekonomi apabila beliau meningkatkan tarif, kerana kesan itu bukan sahaja kepada negara, bahkan juga kepada konsumer terutamanya yang akan terpaksa dibebani dengan harga barangan yang akan meningkat. Jadi ini sebenarnya watak Trump daripada Presiden 1.0 hinggalah Presiden kali kedua beliau, kerana beliau banyak melaksanakan sesuatu tindakan berdasarkan kepada apa yang beliau fikirkan betul. Sedangkan tindakan beliau itu sebenarnya tidak langsung memberikan kebaikan kepada masyarakat, bahkan kepada negara. Jadi ini telah pun kita saksikan pada penggal pertama beliau menjadi presiden, dan pada hari ini sekali lagi kita menyaksikan bagaimana beliau dengan cepat membuat U-turn apabila berlaku backlash yang sangat kuat. Bukan saja dari kalangan penduduk, dari kalangan penasihat, bahkan juga dari negara-negara lain yang mempunyai hubungan baik dengan Amerika, termasuklah Canada, termasuklah European Union dan sebagainya. Jadi inilah watak sebenar Trump yang kita tahu bahawa beliau seringkali melaksanakan sesuatu dasar tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Prof, dengan mengambil kira apa yang disebutkan oleh Prof tentang cara dan juga watak cara berfikir Trump, dan dengan mengambil kira dalam konteks kita sebut tentang tarif dan juga perang dagang ini, dengan melihat juga tidak balas dan juga serangan balas daripada China itu, di mana penghujung dan apa mungkin yang boleh kita melihat sejauh mana perang dagang kuasa-kuasa besar antara Amerika Syarikat dan juga China ini menguasai ataupun mempengaruhi dinamika kuasa di peringkat dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks antarabangsa ini? Kita melihat perlu mengkaji personality Trump. Beliau ni adalah seorang yang konservatif, dan sebab itulah kalau kita lihat beliau ni jenis seorang yang pendendam. Bagaimana sebelum ini juga beliau memang tidak menyukai China, kerana Amerika lebih berpihak kepada Taiwan. Dalam hubungan di antara Taiwan dan juga China begitu tegang kerana Amerika menyokong Taiwan.
dan juga banyak dasar-dasar Amerika yang tidak memihak kepada China yang berlaku ketika beliau menjadi presiden yang pertama sebelum ini. Dari kali kedua beliau menjadi presiden, kita dah menjangkakan bahawa pasti beliau akan cuba bermusuhan dengan China, apatah lagi China pada hari ini begitu besar pengaruh dan peranannya di seluruh dunia. Bukan sahaja kita melihat di rantau ASEAN, bahkan juga di pengaruh China begitu besar, terutama pelaburan China dalam infrastruktur di negara Latin Amerika, di Afrika dan juga di negara-negara ASEAN yang lain. Jadi sudah tentulah ini memberikan ketakutan kerana Trump masih percaya bahawa Amerika perlu menjadi sebuah kuasa besar dunia. Bukan sahaja dari segi kekuatan ekonomi, bahkan juga kekuatan militeri. Sebab itu kita melihat bahawa pengkalan Amerika ini berada lebih kurang 174 pengkalan di seluruh dunia berbanding dengan China yang tidak ada pengkalan tentera mereka di luar daripada negara China. Jadi ini menunjukkan bahawa Amerika masih lagi, terutama di bawah Trump, di bawah Republican, masih lagi merasakan bahawa Amerika perlu menjadi big brother, protector, perlu menjadi antara rujukan kepada negara-negara di seluruh dunia, walaupun hakikatnya pada hari ini geopolitik dunia tidak lagi menjadikan Amerika sebagai negara rujukan. Sebab itulah kita melihat apabila berlakunya ketidakseimbangan di mana pengaruh China semakin melebar dan di mana pengaruh Rusia juga agak kurang apabila mereka melakukan peperangan dengan Ukraine. Jadi sudah tentulah ini menimbulkan kekuatan kepada China terutama dan kegelisahan kepada Amerika terutama kepada rejim Republican yang masih mahu menjadikan Amerika itu sebagai sebuah negara kuasa besar dunia. Dan sebab itulah saya merasakan bahawa pertembungan di antara Amerika dan China ini tidak akan ada kesudahan kerana selagi mana China merasakan mereka perlu menjadi kuasa besar dunia dan tidak mengiktiraf pengaruh China dan kekuatan China dan keupayaan China terutama bukan saja dari sudut ketenteraan bahkan dari sudut ekonomi, maka selagi itulah permusuhan di antara Amerika dan juga China ini akan berlarutan. Prof, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak bertanyakan dalam konteks Malaysia dan juga rantau ASEAN ini. Kenyataan terbaru, ASEAN tidak bersetuju secara konsesinya untuk tidak membuat serangan balas ataupun untuk tidak bertindak balas terhadap tarif yang dikenakan. Dan yang keduanya, bagaimana dan sejauh mana untuk kita melihat positifnya usaha ataupun hasrat Malaysia untuk berunding dengan Amerika Syarikat khususnya melibatkan Donald Trump ni. Okey, pantau agenda reformasi nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kami masih lagi memberi tumpuan kepada kita melihat pada perkembangan semasa di peringkat antarabangsa khususnya berkaitan dengan perang perdagangan antara lain yang terbaru melibatkan apa yang diumumkan ataupun yang telah disebutkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menangguhkan 90 hari bagi tarif perdagangan yang pernah ataupun yang sebelum ini disebutkan untuk negara-negara yang telah pun disasarkannya kecuali untuk China. Sebaliknya ditambahkan lagi meningkat kepada 125%. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Profesor Politik Antarabangsa. Prof, mungkin sedikit respon melihat kepada kenyataan ataupun konsensus daripada ASEAN untuk tidak bertindak balas terhadap tarif yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump. Sejauh mana dan bagaimana Prof melihat, adakah ini adalah satu tindak balas ataupun satu langkah strategi yang boleh dianggap sebagai sesuatu yang baik untuk tidak bertindak balas ataupun bagaimana? Ya, bagi saya ini suatu tindakan yang baik kerana kita lihat Amerika masih lagi menjadi rakan dagang utama Malaysia dan juga rakan dagang utama ASEAN. Jadi sudah tentulah kita tidak mahu ada kesan-kesan yang lebih besar akibat daripada retaliation yang akan kita ambil apabila Amerika mengenakan tarif yang tinggi. Dan sebab itulah bagi saya tindakan ASEAN secara kolektifnya untuk tidak mengambil apa-apa tindakan balas merupakan sesuatu perkara yang sangat positif in the long run. Kerana kita tidak mahu nanti ada kesan-kesan jangka panjang terutama jika sekiranya Amerika tidak berpuas hati dengan tindak balas ASEAN, maka tarif itu akan ditingkatkan lagi dan sudah tentulah ini akan memberikan kesan. Apatah lagi rantau ASEAN ini bukanlah merupakan satu region yang sangat besar dari segi kekuatan ekonomi
dan kita masih banyak bergantung juga kepada negara-negara besar seperti Amerika dan juga seperti China, India, Rusia dan lain-lain negara, Jepun, Korea dan sebagainya. Jadi sudah tentulah dasar ASEAN itu tidak mahu mengadakan hubungan yang tidak baik dengan negara-negara lain, terutama yang mempunyai kepentingan di rantau ini, bukan saja dari segi kepentingan ekonomi, bahkan juga dari segi kepentingan geopolitik. Dan saya merasakan bahawa ini tindakan yang terbaik, ya, terutamanya bagi memastikan consumers di rantau ASEAN ini tidak terlibat akibat daripada kenaikan tarif yang sangat tinggi, kerana seperti yang kita tahu bahawa tarif ini akhirnya akan memberikan kesan kepada pengguna. Jadi sudah tentulah kita melihat bahawa di ASEAN ini dari segi kedudukan per kapita bukanlah antara negara-negara yang mempunyai per kapita ekonomi yang tinggi seperti negara-negara maju di barat, melainkan Singapura saja. Jadi berbanding dengan negara-negara lain dalam rantau ASEAN yang masih lagi memiliki per kapita yang agak rendah, sudah tentulah kita tidak mahu ada kesan dan impak yang sangat besar akibat daripada tindak balas daripada negara-negara ASEAN secara keseluruhannya. Jadi untuk masa ini bagi saya inilah tindakan yang terbaik untuk memastikan bahawa tidak ada kesan-kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada penduduk-penduduk di rantau ASEAN ini. Prof, seperkara lagi mungkin saya nak tanyakan dengan melihat dalam konteks tahun 2025 kepengurusian Malaysia dalam konteks pengurusi ASEAN untuk tahun ini, tahun 2025, saya nak merujuk kepada kenyataan dan dijadualkan Presiden China Xi Jinping akan membuat lawatan rasminya selama 3 hari ke Malaysia daripada 15 April sehingga 17 April. Dalam konteks kita bercakap tentang tarif dan juga perang dagang yang cukup besar dalam konteksnya Amerika Syarikat dan juga China, dan juga kita melibatkan ASEAN ini, apa yang boleh dijangka dalam lawatan ini, Prof? Pastilah Malaysia sebagai pengurusi ASEAN akan mencari alternatif, ya, kerana kita tidak boleh selama-lamanya bergantung harap kepada Amerika sebagai rakan dagang utama, bukan saja kepada Malaysia, bahkan juga kepada negara ASEAN. Kita melihat bagaimana apa yang berlaku hari ini telah memberikan kesan yang besar kepada keseluruhan negara-negara di dunia ini, kerana apabila Amerika menaikkan tarif, ia memberikan kesan kepada ekonomi dunia secara keseluruhannya, kerana kebergantungan negara-negara dunia terhadap dolar Amerika itu sangat tinggi. Kebergantungan negara-negara terhadap ekonomi di Amerika juga sangat tinggi. Jadi sudah tentulah antara tajuk paling penting ialah bagaimana kita sebagai pengurusi ASEAN nak leverage hubungan baik Malaysia dengan China ini, bukan saja untuk membantu Malaysia, bahkan juga untuk membantu ASEAN meneroka bentuk-bentuk hubungan ekonomi, meneroka blok-blok perdagangan ekonomi, mungkin menjadikan ASEAN sebagai blok perdagangan yang lebih kuat, terutama kita melihat bagaimana sebelum ini AFTA telah pun dilaksanakan tetapi tidak begitu mencapai hasrat seperti mana yang telah ditetapkan objektif pada awalnya. Jadi sudah tentulah ini antara perkara-perkara penting yang akan diperbincangkan, apatah lagi kita melihat bahawa China merupakan sekutu Amerika dan China juga perlu melihat hubungan mereka dengan negara-negara luar, terutama dalam konteks Asia ini ialah di ASEAN. Jadi sudah tentulah China juga ingin mengadakan hubungan yang rapat dengan ASEAN melalui Malaysia, kerana Malaysia adalah pengurusi ASEAN, dan ini pasti akan menjadikan perbincangan kali ini lebih menarik kerana faktor-faktor persekitaran, faktor-faktor ekonomi dunia, faktor-faktor peranan Amerika yang cuba menjadi big brother ini akan pasti dijadikan antara perkara pokok yang akan diperbincangkan, bagaimana untuk mengekang kekuasaan Amerika, terutamanya bagaimana nak memastikan bahawa tindakan-tindakan Amerika bukan saja pada hari ini, bahkan pada masa-masa akan datang tidak memberikan kesan kepada masyarakat di rantau ASEAN ini. Jadi sudah pastilah kekuatan China itu akan boleh dijadikan antara pokok perbincangan bagaimana ASEAN terutamanya boleh mendapat faedah daripada hubungan baik ini, dan bagaimana Malaysia sebagai pengurusi ASEAN boleh melihat, mengkaji, meneroka bentuk-bentuk kerjasama lain yang boleh memastikan bahawa ASEAN ini akan dilindungi
daripada apa-apa juga tindakan-tindakan di luar jangkaan di mana yang dilakukan oleh Trump. Kerana kita tahu Trump ini adalah seorang yang unpredictable. Jika beliau ingin melaksanakan sesuatu perkara, beliau tidak langsung memikirkan kesan dan beliau tidak akan memikirkan pandangan negara-negara di dunia walaupun negara sekutu beliau sendiri. Beliau hanya memikirkan kepentingan Amerika semata-mata. Jadi sudah tentulah ini akan memberikan satu peluang dan ruang untuk Malaysia sebagai pengurus ASEAN untuk berbincang bersama-sama dengan China untuk melihat potensi-potensi bagaimana kerjasama ini boleh mengukuhkan bukan sahaja dari segi ekonomi ASEAN itu sendiri, bahkan juga dari segi bagaimana pengaruh China itu boleh membantu ASEAN menjadi sebuah blok ekonomi yang kuat, yang setanding juga dengan blok-blok ekonomi seperti European Union, seperti NAFTA di Amerika Utara, dan juga blok-blok perdagangan yang lain yang boleh menjadikan Malaysia dan ASEAN tidak lagi bergantung harap dan menerima kesan yang besar apabila sesuatu tindakan itu dilaksanakan oleh negara besar seperti Amerika. Okay, seperti apa yang disebutkan oleh Prof, perbincangan berkaitan baik daripada tarif Trump, perdagangan Amerika Syarikat, perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga China, apatah lagi dalam konteks ASEAN, sejauh mana perlu hanya menjadi pemerhati ataupun perlu mencari peluang-peluang baru, lebih menarik dapat dibincangkan dalam masa ke masa dengan mengambil kira perkembangan yang berlaku dalam sehari dua hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Maltada Muhammad, Presiden Politik Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, berkongsi pandangan melihat kepada perkembangan terbaru membabitkan tarif timbal balik yang diumumkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang terbaru, penangguhan 90 hari untuk beberapa negara kecuali untuk China, dan juga berkongsi pandangan melihat kehadapan nanti lawatan kerja rasmi yang akan dilakukan oleh Presiden China ke Malaysia itu sendiri, Presiden Xi Jinping, selama 3 hari bermula 15 April. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau Jeda Reformasi, saya Fauzi Zin. Salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Awani jam ini bersama saya Farhan Hakimi dan kita mulakan dengan laporan berikut. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan dipanggil semula oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekiranya masih gagal mengemukakan dokumen yang diperlukan dalam tempoh 2 minggu.
Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata fasa pertama siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu telah dilaksanakan dan kini beralih kepada fasa seterusnya untuk dipanggil semula dalam tempoh 2 minggu. Dalam sidang midanya di Kota Kinabalu, Azam memaklumkan Ismail akan ditanya berhubung pengisytiharan harta yang masih belum selesai dan beliau telah diminta untuk membekalkan dokumen tertentu untuk tujuan demikian. Dalam tempoh terdekat, saya dah arahkan dalam tempoh 2 minggu berhubung dengan perkara ini di mana beliau akan ditanya pula berhubung dengan pengisytiharan harta beliau kepada kami.